Apa dah? Pohon gajah. Pohon dia saja. 3 pohon aku. Pohon aku baru 2 ni. Kena ada lagi satu pohon aku. Baru 1 pohon dah. So lepas semua ada total 6 kaki. Seorang 6 kaki. Busy. Pun tak busy pun. Ha? Han tak busy pun. Aku tak busy. Aku busy lah ni. Tak Busy gila tak baik. busy. Ha, dengar aku kata anu, tak gila baik. Tak gila baik. Tak gila baik. Ya boleh tengok kayu. Tanya hang tapi hang kosong. Apa dah kayu sugi. Sugi lah. Ha, sugi nak petang. 2 3 2. Apa kalau beli ya apa beli kayu sugi. Aku buat. Tengok petang dia. Aku buat. Kayu ni. Tengok. Tengok kata jap pokok ni. Pokok kan. Cedo. 4,000 lah. Lan, pan yang cari beli baju putih tu. Yang apa dekat yang apa? Di Tera tu. Ha. Tengok ni muka dia. Ada pun apa yang ada apa? Dia teleport. Dia teleport tak apa? Dia teleport tak apa? Aku dah benar tunjuk. Kelihatan dia bakal yang putih. Kat tempat ejen Ali guys. Ali tak nak mati. Ali bodoh. Ali bodoh. Alisha! Syed! Siapa? Orang ni siapa tu? Ni siapa pula? Ni lah yang Alisha. Ica? Ica mana Ica? Ica mana Ica? Ini geng-geng uncle lah. Jangan main-main dengan Ica. Geng-geng uncle tu. Dia mamak. Tapi sama tu uncle. Buat apa aja Ali? Bobek ada bubur bambu kan? Bubur apa? Bubur pasir. Kan api yang Sponsor ni. Sponsor. Sponsor Ducati. Show belah-belah dekat Sepang. Ya. Bubur pasir. Yang angin. Balik mah. Ya. Panjang ni. Tak dah semua. Ni nak pui. Aku nak jilat lah. Bunyi babi. Dia nak macam ni. Layak tak? Okay. Move. Bitch. Bincang apa ni? Ha? Bincang apa? Macam masa depan. Adakah masa depan kami? Abang ni pergi kat Toman tu. Part tu. So jom kita record video.
Aku dah kena sial, rambut aku dah pendek. Rambut aku kejap apa? Budak baik ya? Makin Budak baik. Benar lah, kalau dulu kan macam ceren sikit. Dia kena spon. Malu tau yang lalu. Awak nak malu 2 hari lah. Lepas tu tak tak jumpa dah. Ni pasal awal. Dia awal lagi kita nak dapat vibe yang kita boleh bekerja tu masih dia ketat lagi. Dia nak bagi lembut sebenarnya. So kena Sebab ni macam member lah. ni macam kami member rapat. Untuk 2 hari ni kita member rapat. Sebab kalau tak bagi macam tu, sebab some point kita macam bukan kita nak sombong, tapi macam kita tak perasan benda tu kan. So benda-benda tu bila dia dalam kamera, tambah-tambah video dia ketara. So masa editing tu dia kenapa dia tak senyum lah. Faham tak? So benda-benda macam tu kena bagi tahu awal. Sebab kalau tak bagi tahu nanti spoil lah, nanti masa tengok kenapa aku macam ni lah. So kita tak mau ada benda tu. Kita bagi tahu siap-siap. Lebih baik macam ni dulu. Kalau baby. Abang Tioman guys. Guys, Abang Tioman. Kita jumpa dulu sebab esok kita dah event lah. So esok dia akan lagi kita dah kena awal. So sampai pukul berapa ni? Kami nak kena tahu. Morning Malaysia. Finally kita gas. Let's go. Okay, now kami berada di apa kat mana Legend event dekat Chalet. Kami berada di Chalet. Berada di Chalet. What's up guys, hari ni kita bersama Ilhan Hazri. Dan cameraman kita Abang Pulau Tioman. Siapa? Oh, Cameraman. shout out to Abang Pulau Tioman. Kita tengah menunggu vlog kedua iaitu dekat Shah Alam. Atau lazim menyakiti tubuh badannya, atau mengkhianati atau merukuskan hartanya, kemudian dia mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi. Berbut. Ni resting bitch face. Harusnya. Orang Gen Z tak tahu.
Umur berapa dah? Ha? Teka ya? Ni? Bawah? Yang ni yang paling tua ni. 26. 26. 26. 26? Serius tak? Semua lah. Dia ada masalah. Oh, 99. Dia ingat dia budak-budak. Yang paling muda? Besar keluar. Semua ni 20? Yes lah. Boleh. 20? Gambar lagi. Nampak je tu. Baka dia lain sikit. I don't know bro, nak atau nak mandi lah. Ni nampak yang hijau ni. Lumut. Lumut. Tak lumut, faham. Kau tengok putih apa siapa mak kau hipo. Jatuh bergolek. Pak. Boleh, tak ya. Aku balik lagi, aku balik tidur. Jangan tak buat apa ke? Kali buat apa? Nyampuk lah. I made a mistake, and now it's all bad. You could put the blame on me, baby, can we run it back? You've been running through my mind. What we doing today? Yeah? Now what we doing? Well, we are doing tetamu. Wah, tetamu. Tak balik. Jumpa siapa? Pernah jumpa. Tak geleng-geleng. Take my hand, take these roses. No, I'll never leave you. You can hold me like those flowers. Kalau kau minta Put me down in the water. Tell that preacher, yeah, he got one. Girl, you are my salvation. I'd do anything to have you. If you need me down, would you stay or would you go? Oh, it's there. Changing roses will, oh, yeah. If you meet me down the road, would you stay or would you go? Oh, cause there's more that we want. We know roses grow. Take my hand, take these roses. I'll never leave you lonely. Have my heart, you can hold it like Kicap alif dan beras jaspi. Tak ada beras mix pula. Baru punya lelaki pula. Ha? Laki pula. Oh lah dia perempuan. Ada apa? Untuk yang kerja kemarin hari ni cuti kami. Saya kemarin ni. Yang kerja kemarin hari ni cuti. Kemarin pun tak main. Yang elok lah, yang tak elok sila pergi kerja. Okay, kat situ. Dah dia tinggal-tinggal kan. Ya, ada kamera bahaya. Dia tinggal-tinggal kan. Bit dia tu. Sak.
Tak gila kan tukar lens lah. Besar lah. Nampak tengok ABS. Boleh tak? Betul? Pusing kamera. So dia Kamera ni pusing. POV dia. POV cameraman. Nampak kan nampak ABS. ABS bersih dulu. Cuba. Lagi tak lagi? Kau mati. Mulut Patani. Patani pula Aceh. 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 Mana Aceh? Aceh ke Minang? Aceh lah. Kami minum Aceh lah. Ya. Tadi abang tu kata telefon ni pula ni abang. Tak terus. Aku nak buat macam tu kok. Sedut. Ha. Ikan tu masuk. Okey kan. Dia tempat lain kan? Wah, aku pinjam tempat lain tu mas. Sorry dah. Dah 15 jam. Tak. Milo aku main aku nak dia bukan dia Milo dia air Milo ah. Nak apa? Dia siapa dia ni? Nak tengok itu aku ah. Dia tak tu main Mustang biru. Oh duduk. Kau tukar bateri. Kau hari ni kita beli atas baru kan. Kata ni rosak kan. Kita beli atas baru kan. Risau takut kan. Ha? Nak pergi tengok Dewan dulu. Janganlah bang malu. Dia ada return ni. Lagu Hafiz. Tengok lah. Mana Hafiz Lonte. Bukan Anwar ni. Anwar mana? Anwar Hanizat. Ni dah hotel lain. Dewan dah besar. Dia duduk atas ni. Tak nak raya nak tamu. Tak lagi lah pergi. Aku buat video jaga checking. Tak lagi lah pergi. Benar? Nang. Buka pokok. Tak nak buka besok, kami memang insya. Tak kami tak buka pun, kami memang insya. MZ studio dalam kurungan handsome 7 budak handsome. Itu gila. 6 budak handsome dan 1 daddy Ash. Semua dah bekerja. Let's go. Bring it on. Sejuk lah. Ha? Let him cool. Don't cool, let him cool. Mana tak sejuk. Pakai baju adikku dia dah 6. Aku silap sah tu. Dia kata ambil sah ni, aku ambil lah sah ni. Tak gila apa ni?
Okey, RM1 lah. Tak boleh pegang benda berat yang lebih daripada 5 kilo ke atas. Itu kat lain punya land kan. Silan sebab bagi pinjam. Hari ni aku kahwin 4. So aku lupa 2. Awak 4. Ya, lelaki ke 4. So ada 2 baru. 2 orang ni tak main. Kalau main ni aku tunjuk. Itu seorang tu kena cari bunga aku. Esok dia aku cari bunga aku. Jauh sikit, tak selesa. Posing. Okey, posing. Ya, posing. Ya. Cik. Semua kosong. Jangan rakam ni tak? Mang. Sini Mamat tau. Apa Mak? What's kacang is this? Kacang apa? Kacang kuda. Kuda? Campur lah ni. Apa dia tak buah pun tak apa. Aku okey. Aku puas hati. Tak apa pun tak apa. Gila. Nanti kata dia tak tengok. Tak risau. Maksudnya orang yang kurus tu lah. First of all, Lights. One more thing I link you lights food. It's a foodie. No, dia video ni habis dulu, biar apa? Share. Tunggu video ni habis dulu, biar apa? buat video ni. Ada apa? Video kita lah tu. Habis biar apa tengok video buat. Tadi dengan mas kawinnya 1 dinar emas tunai. Akhirnya. Ambil lagi. Aduh. Janganlah spoil macam tu. Choose your destiny. Hanya tak ada sampai kita panggil, jangan risau. Dia dah bagi kita panggil lah. Majlis seterusnya menjemput Bisa ni wah lirik. Sekarang saya sedang makan bersama saya Abang Pulau Tioman. Ni main Canon ke sekarang? On a vlog berada ni. Ya. Lagi lari. Apa posisi pun? Abang ada satu lagi kerja bang. Tahu titik pinggan. Oh, sorry. Tak perlu, tak payah, dah. Pilihan aku tak ada. Farah. Buka je ni. Tu gila. Farah Umi. Lagi?
Ya, Mat. Senarai kan. Farah, Umi, Intan, lagi. Buah bancis. Wah, ada buaya, man. 4 lah. Aku tahu lah. Aku tahu. Posing buaya. Semua nama ChatGPT lah. Posing buaya. ChatGPT lah main tuduh. Dia lagi lah main sini aplikasi haram. Kata-kata untuk aku. Kata-kata dia, jangan marah kat manusia. Marah kat Allah SWT. Dua lah cakap. Azim tadi dia pelayan je supaya senang baca. Aku dia ni bagi kau. Aku okey je. Sebelah sini Lagi profesional. lagi ni. Mesti hantar lah ni. Macam mana? Tapi kita orang tak expect like Ni aku lembek. Sukses lah. Weh, sukses weh. Tapi tu lah, boleh debar-debar. Siapa yang ambil nikah? Tak lagi lah sembang ni. Sukses. Boleh je. Jom kita naik, kau naik aku aja. YouTube. Tu YouTube. Apa je kau lah Abang ni. Dapat nasi. Makan tepi jalan je ni. Enggak ni, cakap kau lapak nasi. Oh, lapak nasi ni lah, dapat nasi. Dapat nasi. Babi. Sukses lah nak. Tahu lah. Nombor tu ada dekat IG tu kan. Okey, betul. Okey, turun je. Baik. Nasi ambil Tu dah ambil dah. Bos. Kau makan tepi jalan sekejap ni. Azim tak ambil. Muhammad Amir Azim. Kata-kata sikit. Kita kata semangat kita nak balik tidur. Tidur. Kita nak pergi mana? Tiarek bro. Noh. Mana tutup main jalan. Jalan kaki ni. Jalan kaki di sini. Oh pun nak jadi boyfriend orang. Weh, cincau ni lah. Mas bro. Dia mana cincau? Dia buat kulak. Bukan eh. Tu yang macam monyet. Jangan apa orang ni. Pasal balik dah. Ustaz Qadrat. Ustaz Faris. Tak kenal Ustaz. Dedi Fazal lagi. Apa dah? Datang lagi dengan itu. Go. Loyak kan? Ni apa loyak? Apa dah? Di Plaza Loyak. Loyak ani dia. Gerak belum? Siap. GTR biru, sebelum tu GDM. GDM Toyota. GTR biru kalau ni kalau. Kurang tiba kan. Abang Aidul. Oh jadi kita baik. Alhamdulillah. So far so good. New experience. Different tips. Banyak benda nak kena postmortem, nak kena
baik pulih